Saudara, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berdasarkan kepada hadis ini, maka adalah kita dituntut supaya kita mempelajari Al-Quran, bukan sekadar tajwidnya, panjang pendeknya atau qiraatnya semata-mata, tetapi lebih jauh daripada itu. Sebagai seorang Muslim, kita yang harus mendukung segala inspirasi dan juga citra yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh yang demikian, adalah menjadi satu kewajipan untuk kita menyelongkar dan juga mengkaji serta mengambil segala mutiara yang ada dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Sebagai permulaan kepada sesi ini, mari kita sama-sama memberi fokus yang tajam dalam menelusuri topik yang akan kita bincangkan berkaitan dengan ulumul Quran. Ulum Al-Quran adalah gabungan daripada dua perkataan, ulum dan Al-Quran. Ulum itu adalah gabungan daripada ilmu yang kemudiannya bila dijamakkan jadi ulum, ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada melalui Jibril alaihi salam ataupun wahyu itu datang terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ianya dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan dikumpulkan secara mutawatir dan sampai kepada kita tanpa sebarang raguan. Jadi bila kita berbicara mengenai ulum Al-Quran, bermaksud kita membicarakan perihal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang membahaskan bagi mengangkat lagi kefahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Di dalam ulum Al-Quran itu sendiri ada pelbagai isu atau pelbagai topik yang dibahaskan oleh para ulama sejak zaman berzaman. Cuma kita hari ini kurang memberi perhatian kepada persoalan-persoalan yang telah diasaskan oleh para sarjana Islam demi kita faham Al-Quran. Di antara perkara yang dibahaskan dalam ilmu ulum Al-Quran, pertama sekali ialah mengenai nuzul Al-Quran, kemudian pembukuan Al-Quran, kemudian Makki Madani, surah itu turun di Mekah atau surah itu turun di Madinah. Kemudian nasikh mansukh, ada ayat yang telah dinasahkan hukumnya, ada ayat yang telah diangkat hukumnya, kekal bacaannya, dan begitu juga ada ayat-ayat yang dinamakan sebagai mutasyabihat, muhkamat, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat dan juga perkara-perkara berkaitan dengan syariat, sehingga ulama membahaskan juga perihal berkaitan dengan balaghatul Quran. Kenapa ada huruf fa? Kenapa ada huruf waw? Kenapa ada kalimah-kalimah yang mengangkat sesuatu isu daripada aspek yang berbeza? Semua ini dibincangkan dalam ulum Al-Quran. Nampak tak? Bila kita menjadi seorang Muslim, kita kurang faham ulum Al-Quran, kita akan kurang faham Al-Quran. Kita akan kurang faham Al-Quran. Kita akan kehilangan khazanah yang besar ini. Sebab kita akan hanya membaca terjemahan Al-Quran dan kita akan membaca perkara-perkara yang telah dibekalkan kepada kita tanpa kita ada satu usaha untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Sebab itu, kita yakin melalui program ini atau melalui perisian ini melalui Madkhal, kita dapat menyelongkar lagi lebih jauh perihal berkaitan dengan Al-Quran, ulum Al-Quran, nasikh mansukh dalam Al-Quran dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan perbahasan-perbahasan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ulama membincangkan perihal mufradat. Contoh, ulama bincang perihal mufradat, kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran. Berapa ramai di antara kita yang faham apa bezanya di antara abawain dan apa bezanya di antara walidain. Contoh, apa beza di antara abawain, apa beza di antara walidain. Kalau kita dekat Malaysia, kita akan terjemahkan abawain, ibu bapa, walidain, ibu bapa. Tapi dalam Al-Quran tidak membawa maksud yang demikian. Begitu juga bila kita membaca Al-Quran. Kita juga harus tahu, saya ambil contoh Makki Madani. Berapa banyak surah yang turun di Mekah.
dan apakah konten atau kemanakah tujahan surah-surah yang turun di Mekah. Dan saya juga akan jumpa surah-surah yang turun di Madinah. Saya juga harus tahu apakah tujahan ayat-ayat di Madinah dan berapa banyak surah yang turun di Mekah dan berapa banyak surah yang turun di Madinah. Dalam hal ini, ulama juga bincang, ada surah-surah yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah. Contoh, ada surah yang turun di perkarangan medan peperangan. Turun di Hudaibiyah, turun di medan-medan jihad tertentu. Jadi surah-surah ini nak dikategorikan Makki atau Madani. Ini juga ulama bincang. Dan ulama juga bincang ayat yang paling terakhir turun dalam Al-Quran Al-Karim. Kebanyakan kita tahu atau tidak ayat yang mana paling last kali turun dalam Al-Quran. Ulama bincang sebab kita kena tahu. Sebab ayat terakhir itu adalah gambaran bagi keseluruhan perihal yang telah dibahaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Ulama juga membincangkan mengenai dari sudut struktur sesuatu surah. Surah Al-Fatihah, apa struktur dia? Ada 7 ayat. Surah Al-Baqarah, apa strukturnya? Ada 286 ayat. Begitu juga surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah dan surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah dan surah-surah seterusnya. Jarang kita didedahkan mengenai struktur sesuatu surah ataupun frame sesuatu surah. Apakah grand design dalam surah tersebut? Saya harus tahu. Kalau kita ambil contoh surah Al-Fatihah, ada 7 ayat. Ayat hingga 1 hingga ayat 7. 7 ayat itu dilihat oleh ulama sebagai 7 tunjang utama di dalam Allah Subhanahu wa taala memberi bekalan melalui setiap surah. Jadi kalau kita faham 7 tunjang utama dalam surah Al-Fatihah, kita juga yakin bahawa kita akan faham 7 tunjang itu dalam surah-surah yang lain. Hujungnya 7 tunjang itulah yang akan membawa kita untuk faham Al-Quran dengan lebih tuntas dan kita tak lari dari sudut aspek-aspek yang dituntut dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi nampak kan betapa luasnya perbahasan Al-Quran dalam perihal yang kita sebut sebagai ulum Al-Quran. Kalau kita gagal faham ulum Al-Quran, kita boleh dikatakan gagal faham Al-Quran. Ya, sebab ianya adalah sangat mustahak, sebab bila kita tak faham ulum Al-Quran, kita akan kehilangan khazanah yang besar. Oleh itu, jangan kita leka, jangan kita pandang sebelah mata persoalan berkaitan dengan ulum Al-Quran. Sesiapa yang mencintai Al-Quran, sesiapa yang ingin memahami Al-Quran dengan lebih detail lagi, dengan lebih mendalam lagi, maka saya yakin melalui pemahaman ulum Al-Quran akan memberi penyelesaian yang tuntas dan kita akan mesti rasa seronok. Kalau kita faham Al-Quran, kita akan faham juga Al-Quran Al-Karim.